Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita ada job satu Myvi Gen 3. Dia nak pasang meter 3 beradik. Sekali tu dia nak tukar minyak hitam lah. Sebab nak pasang adapter tu dekat apa untuk oil press ni. Jadi dia nak tukar minyak hitam terus, mandangkan minyak hitam dia pun dah nak sampai masa lah. Okey. First sebelum kita buat, kita jack dulu lah kita settlekan minyak hitam dulu dan pasang adapter. Okey, sekarang kita nak buka ni ya, apa tu, skru buang minyak hitam ni. Untuk skru buang minyak hitam ni dia pakai sen 14. Lepas tu kita tanggalkan filter terus. Okey, kita dah buang minyak hitam. Lepas tu nanti kita tanggalkan filter lah. Kita bagi label dulu kereta, turunkan jack balik untuk minyak hitam tu keluar habis lah. Lepas tu baru kita buka oil filter. Okay, minyak hitam dah habis keluar, kita jack balik. Kita bawa stand lah sebab kita nak buat kerja bawah ni. Takut kebarangkalian benda-benda yang tak diingini kita letak jack stand lah. Jadi ada safety lah. Okey, kita buka ni pula. Kita buka filter lah. Kita dah longgarkan filter, kita buka tangan lah. Tadi kita dah buka pakai ni. Kita sekarang minyak dia pun dah keluar. Penuh minyak dia. Sekarang ni mudah untuk apa, kereta-kereta jenis baru ni filter dia dekat je dengan tempat membuang minyak. Kalau kereta lama-lama banyak tempat buang apa, filter dia kat depan, dia punya tempat buang minyak kat bawah. Beza lah. Cumanya sekarang dia tak ada, kereta baru-baru ni kebanyakannya tak ada oil pan. Nampak dia terus direct. Dia tak ada oil pan, dia terus direct. Sambung terus enjin tu dengan ni, dengan tempat buang minyak hitam tu lah. Kalau kereta lama-lama dia ada oil pan, kita boleh bersihkan apa semua. Kalau macam ni susah sikit lah kalau nak bersihkan ke apa. Kita pasang dulu skru drain skru ni sebelum kita pasang adapter ni lah, oil press tu dekat tempat, dekat oil filter ni, kat rumah oil filter ni. Kita akan pasangkan ni siap lah. Okey, untuk sandwich filter ni saya akan pasang macam ni lah. Saya akan pasang macam ni, saya tak nak mengganggu kat dry shaft ni. Jadi saya pasang macam ni. Jadi lubang tepi ni dengan lubang sini kita akan tutup. Kita akan pakai lubang yang belah ni je untuk masukkan sensor. Jadi sensor akan duduk di belah tepi lah. Belah tepi ni dia tak kacau dry shaft ke apa ke. Jadi sebab sini ada ruang lagi tepi ni, kita akan pasang tepi ni. Minta maaf silap tadi. Dia bukan nak pasang oil press, dia nak pasang oil temperature. Jadi sama je lah. Oil temperature pun
kita guna sandwich adapter ni pun yang sama. Cuma bezanya dia punya beza ni lah, sensor dia. Kalau oil temp dengan sensor macam ni, kalau oil plus dia punya sensor tu besar sikit. Beza tu je. Dia punya cara ni sama je. Kita akan pasang sensor kat situ. Dan kita akan tarik wire ni terus pergi ke meter. Untuk skru yang kita tutup lubang ni dekat sandwich ni dengan ni lah, dengan sensor ni kita balut tape sikit lah untuk elakkan leaking dekat trip tu lah, dekat trip skru tu. Takut dia leaking kat situ bila panas. Jadi kita buat tape sikit untuk elakkan leaking. Okey, dah siap ni. Kita boleh pasangkan lah dekat tempat kat rumah filter tu. Okey, untuk dia punya skru adapter tu, dia untuk skru ni lah, adapter sandwich ni kan, dia ada dua dia bagi. Jadi kita pakai yang 16 yang ni. Kita tak pakai yang 1.5, kita pakai yang 16 ni, 13 3/4 16. Okey, kita ketatkan lah skru dia ni. Ketat agak-agak lah, jangan terlampau ketat, jangan terlampau longgar. Sebab nanti bila kita masuk oil filter tu, kita ikat pun dia akan terpusing ke. Agak-agak ya. Dia tak boleh pusing tu, kira ketat lah tu. Sebab atas ni dia ada apa, getah ada tu kan. Okey, siap, kita boleh pasang oil filter lah. Okey, filter pun kita dah pasang, siap. Kira dia sama lebih sikit lah daripada engine label dia tu, lebih dalam 2 cm. Jadi kalau untuk kereta-kereta yang lower tu kena hati-hati lah bila pakai adapter ni dengan filter tu. Sebab dia jadi lower sikit, nampak? Dia rendah dalam 2 cm macam tu lah, 2 ke 3 cm macam tu, rendah dah daripada engine ni, nampak? Lebih kurang 1 jari rendah dia. Tapi masih tak lepas lah daripada exhaust ni. Exhaust ni lagi rendah lah. Cuma kena hati-hati jugalah orang kata, sebab filter tu duduk dia makin ke bawah kan. Okey, siap untuk minyak hitam dengan filter. Jadi adapter tu dah pasang, nanti kita terus tarik wiring dia je naik atas. Okey, kita isi minyak hitam. Tadi kita dah settlekan oil filter kat bawah sekali dengan adapter untuk pasang ni sensor temperature, oil temperature. Kita isi minyak lah. Okey, untuk minyak pun owner ikut yang saya sarankan lah, pakai 530 Mizu. Sebab sebelum ni dia pakai kosong tu terlampau cair je kalau tengok banding dengan ni. 5 pun fully juga, fully sintetik ke. Cuma bezanya yang minyak ni dia ada ester formulation lah. Dia lagi elok, enjin lagi senyap, dan kata lagi best lah, senang. Kata saya dah pakai 3 kereta minyak ni, alhamdulillah okey. So far memang tak ada masalah. Okay, kita tuang dulu. Bismillah. Kita jangan tuang habis lah, kita tuang 3 liter dulu. Kita tengok 3 liter lebih sikit kita pakai. Tengok berapa banyak dia pakai, takut terlebih sangat. Okay, kedai pun owner beli dekat kedai yang sama, dekat Shopee yang saya syorkan. Sebab kedai tu dijual yang original lah, bukan yang tiruan ni. Sebab minyak pun sekarang banyak yang tiruan.
Jadi kena berhati-hati lah beli minyak ni kalau kat online. Okay, kita isi 3 liter dulu, lepas tu kita tengok. Tengok dia punya ni lah. Nah, sampai dah ni. Kita masuk okey. Sebab tengok enjin dia ni kecil enjin Myvi ni. Enjin baru ni kebanyakannya dia lebih compact, dia lagi kecil berbanding dengan enjin lama. Oh, minyak pun sama clear dengan ni, susah dah sikit nak tengok. Oh, kurang sikit Pak dia paras ni. Minyak paras tu dia kurang sikit lagi, kita tambah lagi sikit je. Untuk dapat yang tahap maksimum minyak Tambah sikit lagi. Yang tambah banyak sangat. Ini maksudnya memang dia pakai 3 liter lebih sikit macam ni ada balance lagi dalam 800 ml lebih kurang. Dia pakai 3 liter lebih sikit je. Penuh dah. Kalau tengok situ nampak dia dah sampai sini, dah penuh Minyak ni kita jangan isi lebih-lebih sangat sebab bila lebih sangat enjin pun boleh jadi berat. Kalau kurang sangat pun enjin boleh jadi cepat panas. Jadi kita letak minyak tu ngam-ngam hole lah, ikut usukatan ni. Okey lah, ngam. Okey, ya, kita isi minyak. Kita boleh tutupkan, pastikan tak ada abuk kat sini. Clearkan abuk-abuk dulu. Okay, siapa yang nak try minyak ni boleh try lah, InsyaAllah memang berpuas hati, garanti lah saya cakap. Sebab saya sendiri pakai 3 kereta, Izora, Viva dengan Hyundai, semua okey, memang terbaik minyak ni. Harga pun berpatutan, walaupun fully synthetic 530, ada Easter formulation apa semua, API apa, tapi harga memang mampu milik orang cakap, bawah 100. Okey, untuk nak tarik wire tu, wire sensor daripada dalam ni, kita nak tarik keluar, kita lalu ikut tu, ikut tempat wire daripada enjin masuk ke dalam kabin. Kita kena cabut dashboard dulu, cabut ni dashboard, laci dashboard ni. Lepas tu nanti kita nampak kat dalam tu. Okey, saya dah buka lampu, nampak tu. Okey, nampak getah tu, kita tarik sikit getah tu, kita jolokkan besi ke apa untuk kita tarik wire nanti daripada dalam, kita tarik keluar. Kita tarik terus lah siap-siap wire mana yang kita nak pasang contoh ada kita nak pasang water temperature apa kan, kita tarik siap-siap wire, sekali jalan je orang kata. Nanti kita tinggal wiring sahaja. Kita tanggalkan pilar ni lah, pilar ni kita tanggalkan dulu sebab kita nak tarik wire daripada situ. Kita nak masukkan wire siap-siap daripada situ, kita terus tinggalkan ke atas ni untuk wire sensor. Ni saya nak tarik wire sensor ni, ada dua sebab kita nak pasang
water temperature dengan oil temperature. Untuk water temperature yang tak ada tagging ni, yang tagging merah ni untuk oil temperature lah. Saya dah asingkan siap. Kat sini pun saya dah bubuh tagging, jadi senang lah, tak bertukar sebab wire dia sama. Jadi kita tak nak bertukar, kita bubuh tagging siap-siap. Okey, kita tarik dulu keluar ke bawah ni. Okey, kita tarik keluar ke bawah. Sekarang kita tarik keluar ke depan pula. Itu kita bubuh kabel tie, kita ikat dulu kat sini, takut dia terlepas masa kita tarik ni. Kita ikat kabel tie sikit kat sini, bagi bila dia tarik itu tak terlepas lah. Sebab nanti bila terlepas kita susah lah nak tarik balik. Ini memang kita dah lebihkan sebab meter nak letak atas sini, dekat dengan airbag punya ni, sini. Okey, kita tarik lah yang kat depan ni. Tarik wire nak ke depan ni. Tadi dia tersangkut, macam ni. Kalau rasa berat tersangkut, kita kena clearkan dulu yang belah dalam. Macam ni tersangkut tu, kita kena clearkan dulu belah dalam. Dia sangkut dekat getah ni. Dah lepas tu, barulah boleh kita tarik. Okey, selamat. Satu wire tu kita dah sambung kat ni. Kita ikatkan kat situ je, janji dia lepas keluar. Untuk wire oil temperature ni dia tak cukup juga, dia sampai sini je. Itu pun kita dah tarik cekang lah. Tapi kita tak boleh ikut direct terus ke bawah, sebab nanti dia kena dekat timing bell apa tu. Jadi kita kena sambung jugalah. Ni sambungan wire dia, beli sama jenis juga. Tu saya dah jatuhkan bawah, kita sambung yang belah bawah dulu. Yang belah bawah tu kita sambungkan dulu dengan sensor. Kita sambung dulu lah wire dia ni dengan ni, kita sambungkan. Untuk wire sensor ni, positif negatif kita boleh pakai mana-mana je, dia sama je. Untuk positif negatif ni dia tak ada yang proper lah. Kita pakai je yang mana-mana pun boleh. Okey, untuk sambung kita pakai tube shrink lah, untuk mudah kita nak sambung kan, kita guna tube shrink. Lepas tu kita bubuh satu yang besar punya, panjang punya, untuk kita balut semua sekali. Yang kecil ni pun kita bubuh. Boleh kita pendekkan sikit sebab bila kita sambung tu terus kita boleh ikat pendekkan sikit wire sensor ni.
Sebelah dah siap. Sebelah pula. Okay, baru kita masukkan yang besar ni. Jadi dia akan tertutup semua. Okey. Nampak jadi dikemas lah. Bila kita ni semua. Okey, siap. Okey, untuk sambungan dia ni kita sambunglah kat situ. Kita potong takat mana yang kita nak pakai. Tak payah orang kata panjang-panjang sangat lah. Kita sambungkan dia. Macam biasa lah, sebelum sambung tu kita masuk dulu yang ni. Yang untuk tube syring untuk keseluruhan dia, panjang dia tu. Macam ni kita kena potong sikit lah. Potong sikit sebab kita nak rapat dia punya tu, wire dia tu. Bila rapat baru dia kemas. Okey, kita bubuh ni dulu. Sambung yang merah dulu. Kita sambung yang lagi satu hitam pula. Hitam. Okey. Sambung habis ni kita masukkan ni tube syring yang besar ni untuk kita balut semua. Okey, ngam. Okey, siap. Nampak dia kemas kan bila kita balut macam tu. Okey. Dah okey. Untuk yang bawah tu kita kena, yang bawah tu kita ikat wire tu dekat ni, dekat dengan apa, ada satu wire tu yang kat enjin tu, bagi dia tak kena dekat tu lah, dekat timing bell bawah tu. Okey, yang lain nanti kita lebih ni kita ikat sini. Kita pergikan dia dekat pipe aircon ni. Kita ikat kat sini satu. Dekat pipe aircon tu kita ikatkan dua ke satu ke cable type, lepas tu yang lebihnya kita tarik balik ke dalam. Okey, kita dah kemaskan wire Kita ikat kat situ satu. Dekat pipe brake, dekat pipe brake satu. Silap tadi, bukan kat pipe aircon, kita ikat kat pipe brake sebab pipe brake tu warna hitam jadi dia tak nampak sangat. Kalau kat pipe aircon tu nampak sangat.
hitam dengan silver kan. Lepas tu dia lalu atas tu, nampak tak? Kita ikat satu kat pipe brake yang belah tu. Lepas tu dia masuk dalam lah. Okay, settle untuk sensor oil temperature. Okay, nampak tu wire dia. Wire di bawah, yang ke bawah. Untuk wire sensor dengan dia punya sensor dah settle. Untuk kat luar sekarang ni kita nak wiring meter untuk kat dalam ni lah. Kita nak letak sini. Kita tak wiring ikut ni ya. Kita tak wiring ikut kotak fuse ni. Kita wiring ikut wire radio. Kita wiring ikut wire radio. Lepas tu untuk grounding kita terus touch kat body. Okey, kita cabut dulu panel meter ni sebab kita nak tanggalkan casing Sekarang dia main klip-klip je, mudah. Okey, lepas tu kita cabut casing cabut dulu hazel light switch ni, soket ni. Okay, jadi kita boleh lepaskan casing okay, lepas tu radio pun dia pakai satu skru je. Radio memang dia pakai satu skru lain dia tak pasang. Okay, untuk wire ni dia, wire current dia, wire utama dia lah untuk DV meter ni, dia bagi wire pendek je, jadi kita kena sambung lah. Sebab beli 3 tu ada 3 meter, jadi dia dapat 3 wire untuk power ni, jadi kita sambung je. Sebab kita akan guna satu je wire sambung, yang lain tu kita akan guna satu je wire power untuk 1 meter, yang lain tu nanti kita looping je. Ada dia punya nanti yang lain tu kita looping pakai ni je. Ni wire looping dia. Jadi untuk wiring current kita pakai satu wire sahaja. Okey, kita cabut dulu ni lah radio. Skru ni pun macam tak function ni sebenarnya, longgar. Okey, kita cabut. Okay, untuk pasang dia punya meter stand ni, dia pakai Allen key size 4. Ni Allen key size 4. Okey, untuk sebelah dia tu kita tak payah ni lah, sebab dia tempat nut tu dia dah letak bentuk siap-siap, jadi dia sangkut. Kita cuma adjust belah ni je. Kita akan ketatkan belah ni je. Okey, untuk wire power ni saya dah sambungkan. Jadi panjang lah. Saya sambung 3 wire je yang dekat belah dalam. Yang wire grounding warna hitam tu saya keluarkan, sebab wire ground tu kita akan sambung kat body terus. Kita akan ikat kat situ, ada satu wire ground tu. Wire power kita akan terus ke sini, ke radio, kita akan sambung situ. Untuk mudah kerja wiring, kita pasangkan soket yang plug and play ni, yang Android player punya ke MP5 player ke sama lah. Kita pasang ni, jadi kita senang nak ikut wire mana nak sambung. Jadi kita tahu yang ni 12 volt direct ni yang warna kuning, jadi yang kat sini warna kelabu lah dekat asal, sebab kita akan sambung ke wire asal, bukan wire ni kita akan sambung ke wire asal. Sebab wire plug and play ni bila-bila kita nak buka, kita sambung kat sini wire asal. Okey, untuk 12 volt direct current ni sini warna kelabu. Okey, untuk aksesori ACC wire hijau yang belah bawah ni. Ni hijau yang belah bawah ni. Okey, yang satu lagi wire untuk wire ILL, lampu ILL warna oranye ni. Oranye atas ni. Warna hijau yang atas. Hijau atas ni ILL, ni 12 volt direct. Yang ni untuk ACC wire. Okey, kita sambung 3 wire tu je, kita loopingkan dengan wire ni. Okey, untuk wire ground saya ikat sini nampak saya tambah satu skru situ, saya ikatkan kat situ yang ground.
Okey. Yang ni kita test dulu sebab apa kita test, takut kalau automatic ni kadang-kadang wire dia ni terbalik. Jadi kita pasang, kita test dulu, lepas tu baru kita balut. Okey, kalau kita tengok sekarang bila pasang, bila kita dah on switch ACC, tapi kena on lampu baru dia nyala. Ni tutup lampu dia padam terus. Bila on lampu baru dia nyala, baru dia hidup. Maksudnya wire lampu ni tak betul, kita kena adjust. Okey, setelah saya kalihkan wire lampu tadi yang putih ni ALL, pergi dekat wire apa tu ni, pergi kat ACC, yang wire ACC kuning, wire ACC yang warna kuning ni saya pergikan kat ALL lampu kat sini, baru betul. Tengok, on ACC hidup. Okay, bila on lampu baru dia ni nyala. Okay, setelah dikena pasti wire ALL ni memang terbalik. Wire ALL ni sebenarnya bukan warna putih. Kalau ikut yang dia tulis dekat dalam kertas ni, dia kata untuk wire white tu, dia kata light switch kan. Maksudnya wire white ni dia kata ALL, tapi sebenarnya silap, terbalik. Wire white ni adalah wire ACC, dan wire kuning ni, wire putih ni wire ACC, wire kuning ni wire ALL, wire light. Untuk warna oranye atau merah ni, dia kata merah kat sini, tapi yang saya tengok sini color oranye lah. Untuk warna oranye ni adalah direct battery 12. Jadi tak boleh percaya betul-betul ikut dia punya wire ni. Dia punya dia punya guide dia ni. Dia punya guide ni tak betul. Dia kata white tu wire light, yellow tu wire ignition, black red tu wire battery. Yang betul cuma red saja. Yang white dengan yellow tu dia terbalik. Yellow tu wire light, yang white tu wire ignition. Jadi dia terbalik. Kesimpulannya gitulah. Jadi kita kena pasang kat sini pun diterbalikkan lah, baru hidup. Tengok, baru dia hidup. Dia akan biru. Bila kita on light, dia akan jadi hijau.